Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil tu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey. Tadi saya cerita pasal drama yang ustaz perangai macam nak kena pelempang kan. So, ini saya nak cerita ni benda yang real. Pagi tadi saya tengok video ni. Harapan Allah adalah untuk membina masjid. Bila kita tengok tadi tu yang saya terkejut tu, 7 juta habis 4. Tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta yang perlukan lagi untuk dapat masjid? Yang tu bukan saya nak timbul keraguan. Saya orang luar, saya tak ada kepentingan apa. Saya pun, walaupun tadi senior saya tak tahu kata senior saya tak lama tak ni. Bukan ada kepentingan siapa ni, saya tak jumpa surat ni pun saya baru dapat sehari dua ni. Nak main, saya pun tak tahu maklumat apa. Kemudian bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana. Bila kita tengok laporan umum ni, saya pun pernah jadi presiden. Kita tengok laporan umum, kita tengok di situ kita tertanya-tanya lah. Kan kita tahu aset alih, tak alih, kita tahu berapa banyak harga yang telah pergi dan berapa banyak yang boleh kita tengok. Dan yang tu bagi kami orang yang saya tak ada kepentingan dengan siapa-siapa ni, saya rasa macam sesuatu yang hilang. Kadang kami tak dapat melihat benda tu dan saya dapat merasakan kesedihan arwah lah dengan apa yang berlaku. Tak apa lah, hak proses tanah tu tak apa lah. Duit tak tahu duit masjid sampai sekarang saya sudah dia hak 3.9 tu ada lah. 3 juta tu ada lah. Saya buat kawin Semua 7. Video di mana Ustaz Wadi bertanya mengenai dana 4 juta, dana terkumpul 7 juta. Bertanya kepada Ustaz. Ustaz ni selalu saya nampak di TV3 tau. Kalau saya buka TV3, terus kalau hari Jumaat, nak kali hari Jumaat ke hari ni, dia kan meminta derma sekian. Okey, saya faham. So, dia perjelaskan macam ni. Saya tak mau cakap ini salah. Cuma, bila terjadi macam ni, kan sekarang tengah viral di IG. Dan, pagi tadi, saya nampak ini. Sebetulnya saya kata, kena pula dengan drama ni. Seorang ustaz yang perangai lahanat macam ni. Allah, kenapa? Selepas, minta maaf cakap, selepas Da'i Saidnya bertetapan dengan bertepatan dengan drama ni. Sekarang ini lagi sama dengan drama ni. Allahu Akbar. Saya tak nak cakap ustaz ni salah, yang realiti lah ustaz ni salah. Saya memaki ustaz tu dalam drama ni saja sebenarnya. Okey, tapi bila jadi macam ni, kadang-kadang ya Allah, kenapa dia keluar serentak dengan drama ni? Kenapa kita takut macam pandangan-pandangan orang tu. Betul-betul lah drama ni, betul-betul jadi. Walaupun sebenarnya benda tu betul. Kenapa bertepatan sangat? Woi, kenapa bertepatan? Ya Allah. Tapi dia ditahan tu, Ustaz Yaakob Nusrat ke namanya. Ditahan tu baru nak membuat siasatan lah. Belum sabit kesalahan yang ini. So, korang semua jangan terlalu macam yang saya nampak dalam video tadi. Oh, patutlah selama ni saya tengok muka dia macam tak boleh percaya je. Tak payah dulu. Kita tunggu dulu pihak berkuasa macam mana menjalankan siasatan. Ya, so korang jangan terus cop sebagai ustaz macam ni sebab teman-teman ala drama ni, drama reality. So tolong jangan ya Allah. Jangan. Tak semua ya, mesti ada orang baik-baik juga. Tak semua ustaz macam tu, kita faham. Okey, kita faham macam tu. Kadang-kadang kalau jadi macam ni kan, risau orang-orang yang non-Muslim kata, macam ni ke rupanya Islam. So, saya tak mau. So, korang pun tunggu dulu, stop dulu, jadi cari cemari tu, jangan laju je dah menaib. Jangan stop. Dia belum sabit kesalahan ya. Kalaupun realiti dia bersalah ke tak bersalah ke, jangan terlalu rajin jari jemari tu menaib ya. Kalau menaib memaki Ustaz Ifan dalam drama ni, taib lah. Tapi kalau yang realiti macam ni, tolong. Ini belum sabit ya, Bukan saya nak mempertahankan dia, tapi untuk kita mengelakkan daripada orang kata berdosa, kan, belum bersalah. Dan kalaupun bersalah, jadikan itu satu pengajaran, okey, supaya kita ke depannya pun bila nampak duit jangan kabur mata. Jangan macam mata dah dikaburi dah kalau kita nampak duit. Sebab kadang-kadang bila nampak duit banyak-banyak ni, macam-macam mulalah yang kita yang macam sekarang ni kata, alah takkanlah sampai macam tu sekali, takkanlah pecah amanah, takkanlah nak ambil yang bukan hak kita. Tapi tiba-tiba tu emas di depan mata kau macam ni, tiba-tiba dah hilang semua. So jangan.
Jangan. Okay, jangan. Okay, jangan. My baby also cakap jangan. So, tahan jari jemari. Okay? So, walaupun sebenarnya saya berharap ustaz yang betul-betul ditahan ni adalah hanya untuk membuat siasatan, belum disabitkan kesalahan lagi. Sebab kalau disabitkan kesalahan, Allah, dia selalu ada di TV-TV tau untuk minta di rumah pagi-pagi. Dia seperasan tu. Kita tahu image, bukan semua. Kalau dia jadi macam ni kan, kadang-kadang membuatkan orang yang nak menderma tu macam was-was kalau terjadi hal-hal yang sedemikian. So, saya berharap sangat-sangat sebenarnya benda ni hanyalah siasatan. Maksudnya dia tahan tu hanya untuk membantu siasatan. Dan andai pun ternyata dia memang melakukan sesuatu yang tak sepatutnya, kita kena tahan jari jemari untuk menaib hal-hal yang tak elok. Ataupun mengata lebih kurang macam tu. Sebab dugaan dia itu, dugaan kita lain. Okay? So guys, ingat mati. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.